Sam, sini mana ni? Sini Tanah Tokong, tepi Tri-Pinnacle, Oh. dekat Gurney dengan Trekkie dan Tesco. Sebulan 1,800 tak sampai. 1,200 saja. Beli ya? Beli lah. Beli bukan sewa. Beli bukan sewa. Wow. Guna sudah repair lah. Dia buat renovation lebih kurang sudah 50,000 dah. Wow. Ini awal tahun tau. Sekarang mungkin 60-70,000. Kalau Sudah renovate lah ni. kitchen dah set. Hook ada. Hook semua ada. Paling penting Ha. bos, apa yang dapat semua dapat. Semua dapat. Ya, Waalaikum pun dapat. dapat semua. Wow. Ada L-shape kitchen, hook ada, lagi ada storeroom. Ada washing storeroom. machine pihak area ada juga. Oh, wow. Okay, ini mahal ya. Tadi kata renovation 50,000 kan. Paling mahal kat mana? Kat sini. Tandas. Wow. Pasal asal tu owners buat dua jadi satu. Kau tengok ni, dia suruh basuh kan. Cantik ni. Besar. Mosek semua ada. Masuk 3 orang, 4 orang pun boleh juga. Wow. Ini dulu punya dia buat storeroom. Wow. Okay. 700 square feet, ada lagi satu carport. Oh, berapa bilik ni? 3 bilik. 3 bilik ya? Dua tangga jadi satu lah. So jimat a lot. So ni yang bilik satu, Okey. bilik dua, 700 square feet dekat dengan Tanjung, Georgetown. Bukan kata you sewa sini 16 lah. Betul? Ini sendiri beri 1 tak sampai. Dan kita boleh cuba dengan bincang dengan owner lah, tengok boleh buat pulun tak. I see. Pulun bukan JKP, kita pinjam lebih dan turun balik. Dua, 1-3, dan masuk dengan insurans lagi. Ini yang bilik ketiga. Space parking lah ni. Parking tetap lah, mesti ada. Ni bersih, tengok mana dapat you bawa beg aja, bawa beg sendiri. Barang-barang bawa masuk boleh duduk lah. Dengan bayar bank 35 tahun. Tingkat 20, nombor 3A. Feng Shui cantik, nampak bukit semua. So okey kan? Okey, boleh. Bos ni belum kasih tahu bagi gaji berapa? Bagi saya 1,800 boleh? Cepat-cepat.